Saya mohon jasa baik budi bicara Yang Berhormat Menteri, kalau boleh untuk adakan satu sesi tertutup bersama pemain-pemain industri perabot, khususnya yang berpekalan di MUA. Saya harap kalau ada perjumpaan ini secepat mungkin. Saya lihat pun Yang Berhormat Menteri sangat proaktif, bukan setakat berunding untuk Malaysia tetapi berjumpa dengan pemain semiconductor, ENE. Saya rasa the final component iaitu sektor perabot ini banyak membantu. Kalau boleh adakan perjumpaan terus dengan Yang Berhormat Menteri untuk pastikan bahawa bantuan diberikan kepada mereka. Terima kasih. Saya dah berjumpa dengan pihak industri, semua industri termasuklah perabot. Perabot saya dah jumpa 2 kali dan pada masa yang sama mereka ada membuat beberapa cadangan yang kita sedang perhalusi, terutamanya dari sektor pasaran akses pada negara-negara lain. Kerana Amerika Syarikat merupakan negara yang terbesar lah, ekspor perabot kita. Lebih kurang 60% daripada jumlah ekspor perabot adalah kepada Amerika Syarikat. Kita akan teruskan perbincangan dengan pihak pembuatan perabot.